Jadi insya-Allah kita ada masa selepas pendaftaran bermula, kita akan tahu Menteri. bagaimana kapasiti ini akan kita susun. Siapa Menteri tu? memang tengok ke depan, jadi nampak kapar dengan Kuala Langat. Sebab Ya, Menteri silakan. sebutkan tadi tu, sekolah padat ni di kapar juga Kuala Langat. Sebab dia pandang depan. Pandang depan memanglah nampak kapar dengan Kuala Langat tu. Ulu Langat ni dekat belakang, belah sudut, belah tepi ni kan. Jadi saya nak sebutkan juga di Ulu Langat ni pun memang sekolah padat. Di Bandar Sri Putra di Pekan Semenyih tu satu kelas kapar. Dekat 60 orang pelajar. Saya bukanlah marah dengan menteri, tak marah. Cuma bila saya adukan perkara tu kepada menteri, Jabatan Hormat Menteri, saya adu benda tu. Nak sebut ahli parlimen tu saya lupa pula nama parlimen dia. Batu Pahat lah, saya sebut Batu Pahat lah. Batu Pahat, saya sebut pada dia, saya mengadu hari Jumaat petang, hari Sabtu pagi tu dah. Dia dah pergi ke sekolah tu dan luluskan peruntukan 10 kelas tambahan untuk sekolah menengah di Bandar Sri Putra. Terima kasih banyak-banyak. Inilah dia Madani bekerja. Kalau dah begitu punya syarah, punya Jack kita punya menteri, tak dapat sekolah baru lagi. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Menteri. Ya, dia buat orang debar je ulang. Ingat kena marah kan? Okey, itu. Tapi ya, saya kira kita telah pun tangani isu di Ulangan dan dalam keadaan sekarang ini memang Selangor kita sedang berikan tumpuan untuk menangani isu sekolah padat tersebut.